Hai, masak apa tu? Kima kata. Tumis pat sekawan dengan daun kari. Lepas tu kita masukkan bawang putih halia yang di blender dengan tomato tu, carrot. Lepas tu kita masukkan cili kering sikit. Biar pedas. Kalau nak pedas, masukkan lebih. Lepas tu rempah kari daging ni, ketumbar, jintan manis, jintan putih, masukkan jadi wangi. Tumis sampai garing, masukkan tomato sauce, perasakan dengan garam dan beef cube. Masukkan tu minced meat. Lepas tu kentang sampai empuk. Kentang tu taruh air jadi senang empuk. Tu daun salam. Lepas tu kita tunggulah sampai kentang empuk tu. Masukkan daun pandan sikit biar wangi. Dan tu sis taruh gula. Kalau tak nak pun tak apa. Bawang goreng, tutup kejap sampai kentang empuk. Selamat mencoba. Dadah.